lari. Saya berada di Presin 8. Lihat ranting dahan pokok ni terlalu rendah dan boleh mengganggu orang awam yang menggunakan laluan ini. Cuba tengok pokok ni. Pokok ni dah lama dan nampak pun sakit. Jadi kita mohon jasa baik pihak yang berwajib buat pruning. Jangan tebang pokok, buang pokok. Kalau buat aduan satu pokok yang sakit, dia buang habis seluruh kawasan ini. Cuba tunjuk kawasan ni semua. Dulu kawasan ni semua penuh dengan kehijauan. Kalau orang lama sini dia tahu. Hijau. Di sebelah sana apartmen. Apartmen pun banyak pokok hijau. Kesemua pokok habis ditebang. Macam mana nak jaga alam sekitar? Jadi mohon potong, buat pruning, bagi cantik sikit supaya dia boleh tumbuh balik dengan daun dia yang lebih sihat. Mungkin dia kekurangan baja dan sebagainya, letakkan baja. Ini akan membantu menyihatkan pokok. Wallahi astalabi.